Okey, hari ni kita akan teruskanlah untuk topik kita yang kita berhenti hari tu. Yang ini adalah number yang sambung daripada hari tu. Number berapa boleh semak kejap tak? Tengok you punya modul. Number berapa? Hello? Hello? Number? 20 je. 20. Okey, number 20. You jangan tidur Cikgu tak nampak Okey, so kita pergi pada soalan number 20. Kalau perhatikan rajai A, B, C, nampak tak yang ada dia tunjukkan arrow pada sudut di situ? Nampak tak? Ni kat sini. Boleh nampak tak? Cikgu highlight dengan color kuning. Ni yang warna kuning ni. Nampak Ini adalah yang diberi dalam soalan. Boleh faham? Kita sekarang nak lukis garisan A, B, okey, pada kedudukan baru di mana BC diberi pada kita di bahagian atas sini. Nampak tak? BC. Boleh nampak jelas Dalam modul boleh refer lah. Okay. So first of all, langkah pertama sekali adalah awak perlu keluarkan jangka lukis. Okay. Awak keluarkan jangka lukis. Sekejap, cikgu akan jadikan ni sebagai garisan binaan. Okay, ni garisan binaan kita lah. Okay. Bukaan dia adalah apa? Apa bukaan yang kita nak ambil di sini? Bila kita nak buat lengkuk ataupun kita nak buat bulatan, nak membahagi kepada sesuatu kaedah lah. Okay, kita akan buka dia secara random. Nampak Cikgu buka sikit dan jangan terlampau kecil lah. Kalau dia terlampau kecil agak sukar untuk lukis. Hari ni you boleh rasmi dengan peralatan yang awak baru belilah. Semua dah guna ke? Sekarang? Awak keluar awak kena hands on sama-sama. Kalau you perhatikan aja cikgu buat, tak boleh lah. Sebab nanti kalau you ada masalah, you just terus tanya je. Okay? Boleh faham macam tu? Okay? Boleh. Walaupun kelas online, tapi kita anggap kelas kita dalam kelas lah. Okay, sekarang semua dah buka jangka lukis kita kepada jejari yang random. Random ni adalah bebas. Macam yang cikgu guna kat sini adalah cikgu guna 45mm lah. Okay? So kita buat aja macam ni. Nampak? Bukaan dia adalah bebas. Okay. Cikgu lukis seperti mana yang you all nampak yang warna merah ni lah. Ada siapa yang tak nampak ke? Boleh? Boleh tak? Okay. Jangan ubah. Okay, very good. Jangan ubah radius yang awak guna tadi. Okay. Sebaliknya awak pindahkan dia pula ke titik B pada sebahagian jawapan yang kita nak settlekan tu lah. Kita letakkan di titik B macam ni. Boleh nampak tak semua? Boleh nak? Tak boleh nampak bagi tahu tau. Okay, kita akan start lukis. Okay, radius yang cikgu gunakan adalah sama yang macam kita buat pada jawapan di angle yang warna kuning tadi. Sekarang ni cikgu pindahkan radius pada titik baru pada garisan BC yang diberi. Kita nak proceed lukisan kita pada BC di mana garisan yang diberi tu agak condong. Okay, ini adalah mengikut soalan lah. Kadang-kadang soalan tak semestinya BC condong. Dia boleh jadi pada mana-mana kedudukan, mana-mana angle. Boleh faham? Cikgu. Ya. Kalau lukisan tu kena dekat soalan tak apa kau? Boleh je. Tapi kalau soalan kena dekat soalan, maksudnya kan dia 21 pindahkan sudut-sudut tu, maksud lukis tu terkena dekat soalan yang dibagi tu. Tak ada masalah. Tulisan dia? Ya. Tak ada masalah. Okey je. Okey, lajak pun tak apa sebab kita semua ni dalam garisan binaan. Okey, even kalau sampai dekat garisan objek pun terkena. Katalah pada ayat dalam tulisan tu, tak ada masalah. Just let it go. Okey, boleh nak? Okey, sekarang semua dah sampai ke level yang macam mana cikgu tunjukkan? Sudah? Sudah ke belum? Dah Okey, siapa yang tak dapat lagi bagi tahu. Okey? Maksudnya awak jangan duduk diam Kelas kita 2 hala. Banyak hala lah. Awak kat rumah sana kat sini macam tu Faham Okey, yang seterusnya masih lagi cikgu nak gunakan jangka lukis. Okey, sekarang ni cikgu dah kecilkan sikit ni, dah ubah radius dia. Okey, sebab apa? Sebab kita akan pergi pada kedudukan ini. Nampak yang tajam tu? Nampak semua? Okey. Kita cikgu ambil pada persilangan di AB. Sorry.
Sorry tak boleh. Awak kena ambil di sini. Kat sini. Sekejap lagi awak pening pula. Actually boleh je. Okey, awak ambil pada persilangan di atas garis BC. Cucukkan yang tajam tu di atas garisan BC. Boleh semua? Cucukkan. Boleh. Macam yang cikgu buat. Okey. Sekarang cikgu nak ambil jarak ataupun persilangan yang kena di sini. Nampak tak? Ni. Ni Awak nampak clear tak? Awak guna handphone ke? Awak guna apa ni, laptop? Saya guna Handphone laptop. ke? Okey, kalau guna laptop rasanya paparan dia agak jelas lah. Kalau guna handphone, awak kalau tak berapa nampak, you have to zoom lah. You kena zoomkan dia. Boleh nak? Okey, sekarang nampak tak apa yang cikgu sedang lakukan? Okey, nampak? Kita cucuk di persilangan di atas BC pada lengkuk yang warna merah yang kita dah buat tadi tu. And then kita akan ambil dia punya jarak di sini. Kita sekarang tengah pindahkan dia punya jarak. Kita ambil dulu jarak dia. Nampak ni? Cikgu ambil di sini. Cucuk di atas persilangan BC dan bukaan dia nampak ni. Ni bukaan dia. Ambil betul-betul kena pada persilangan kat sini. Dapat tak semua? Kalau dah dapat, kita boleh lukis lengkuk di sana. Nampak dia akan bersilang di situ. Pada angle yang ada kuning ni. Pada soalan dia. Nampak tak macam mana yang cikgu dapat persilangan di sini? Boleh ke? Boleh. Okey, kalau dah boleh, jangan ubah. Awak jangan ubah jangka lukis yang radius yang dah pun awak dapatkan dia punya jarak pada soalan tadi. Kekalkan radius and then awak akan cikgu alihkan jangka lukis. Okey, letakkan di sini pula. Pada garisan yang sebahagian yang awak nak lengkapkan dia punya jawapan. Okey, awak letakkan yang tajam tu centered dekat garis BC pada jawapan kita. Macam ni. Okey, cucuk yang tajam tu di situ and then kita akan gerakkan jangka lukis bagi dia bersilang macam gitu. Nampak tak? Ada soalan tak setakat itu? Tak boleh bagi tahu Dapat tak semua? You kena hands on. You tak hands on tengok aja kelas tak jadi. Okay, you have to hands on. Dapat? Siapa bagi tahu? Siapa yang tak dapat bagi tahu? Nak minta ulang ke? Cikgu ulang balik boleh tak? Azrin ke tu? Oh ya cikgu. Alright, cikgu ulang. Daripada mana you start? Yang ni okey? Dari awal tu. Okey, kita ulang. Boleh yang lain-lain kita ulang. Okey, awak ambil jangka lukis. Okey, awak buka lah radius berapa pun. Okey, tapi jangan terlampau kecil lah. Okey, you kena hands on. You tak hands on tengok je tak jadi. Okey, ni cikgu tengah cucuk kat sini. Cucuk kat B. Nampak? Yang tajam tu di B. Okey, sekarang radius yang kita gunakan katalah cikgu ambil macam tu. Okey, radius ni adalah bukaan yang random. Okey, so garisan binaan kita lukis lengkuk sampai situ. Habis. Boleh Azrin setakat tu? Boleh. Okey, and then jangan ubah radius yang kita dah buat pada soalan. Kita pergi pada jawapan kita. Jawapan yang dia bagi BC condong tu lah. Okey, awak cari titik B. Okey, cari titik B untuk kita cucukkan jangka lukis di situ. Nampak tak? Azrin okey? Okey cikgu. Okay, and then just lukis garisan binaan. Tak kisahlah lengkuk panjang mana pun tak apa. Cikgu lajak sampai situ. Actually dia pendek je. Okay, tak apa Boleh setakat itu? Boleh tak? Boleh. Okay, good. And then kita alihkan jangka lukis kita. Yang tajam cikgu terpaksa cucukkan di atas persilangan pada soalan garisan BC. Dapat yang ni? Kalau ada siapa yang nak masuk tolong bagi tahu sebab cikgu dah tak pakai double screen. Cikgu pakai presentation full screen. Okay, tolong bagi tahu. Okay, setakat ni boleh Azrin? Boleh. Boleh tak?
Okey. Sekarang nampak apa yang cikgu buat? Jangka lukis ni cikgu cucuk dekat persilangan ni. Okey. Dan kita alihkan jangka lukis sampailah dia kena pada ni. Nampak? Okey. Ngam-ngam dekat persilangan ni. Nampak tak? Ni. Ni jarak dia adalah ini. Jarak yang kita jumpa titik persilangan antara garis AB dengan lengkuk yang kita dah buat tadi. Macam ni. Boleh tak? Tak boleh bagi tahu? Boleh. Azrin? Boleh. And then, okay, very good. And then kita just lukis lengkuk di sana. Nampak dia bersilang ngam-ngam kat situ. Okay, ini semua okay Boleh? Boleh. Boleh tak? Okay, tadi cikgu kata bila dah awak ambil jarak radius yang ini, awak tak boleh ubah dia punya radius. Okay? Sebab kita nak transfer radius tu pergi ke sini pula. Nampak? Kita letakkan jangka lukis mata dia pada garisan DC dalam jawapan kita. Bawah ni soalan atas ni jawapan. Boleh faham? Azrin okey? Boleh okey. Okey, dan kita terus lukis ni sebagai garisan binaan. Panjang mana pun tak ada masalah. Okey. Okey, kita alih kita punya jangka lukis. Okey, setakat tu. Siapa yang ada masalah? Kalau semua okey, cikgu nak proceed. Okey tak? Okey. Boleh? Okay, very good. Kita akan proceed. Kita akan ambil, awak ambil, saya suka tak ada pembaris lah Okey, cikgu akan gunakan pembaris ni. Letakkan di B dan dapatkan persilangan yang kita lukis tadi tu. Gitu. Nampak? Ni apa yang cikgu buat? Boleh nak? Okey, kita akan buat garisan binaan dulu. Daripada titik B, dia akan melalui persilangan. Panjang mana pun tak ada masalah. Okey, panjang mana pun tak ada masalah. Tak lagi baru kita akan cari dia punya panjang sebenar. Okey, kita simpan. Okey, setakat ni siapa yang ada masalah? Kita lukis lengkuk, kita transfer radius, kita dapatkan dia punya jarak bukaan sudut dia. Okey, transfer buat mai sini, persilangan daripada titik B, dia akan melalui persilangan tadi. Okey, sekejap kita lukis semula B. Awak guna pembaris ya? Okey, persilangan di sini panjang mana pun tak ada masalah. Okey, cikgu lajak je. Sebab apa? Sebab garisan ni adalah dalam garisan binaan. Okey, finally, last kali. Apa kita nak buat? Kita sekarang nak dapatkan panjang ataupun jarak AB. So, langkah seterusnya, letakkan jangka lukis kita di titik B. Nampak semua? You have to follow one by one. Kalau awak galik, memang terlepas lah. Okay, dapatkan panjang ini. Nampak? Sekarang kita dah dapatkan panjang ataupun jarak AB. Apa nak buat? Kita pindahkan dia ke titik B kat sini. Okay, jangka lukis ni dia gedik-gedik sikit. Okay, letakkan di B. Okay, betul-betul dekat B. Dan awak tandakan dia punya jarak. Sedikit dah cukup. Okay, kita dah tahu dah. Itu adalah jarak yang kita ambil pada soalan. Jarak AB. Okay, cikgu simpan jangka lukis. Okay, setakat tu ada masalah tak? Cikgu, Tak ada. Ya. Boleh Okay. Last kali awak ambil pembaris, ambil pensel awak. Sekarang ni kita nak dapatkan garisan objek. Okay, ciri dia adalah hitam. Apa ciri dia? Ingat lagi? hitam tebal. Dan tebal. Very good. Okay, stop sampai persilangan ini sahaja. Okay, so itu adalah A. Tak perlu buat label A. Okay, dah dapat itu pun kita dah anggap ni betul lah. Labeling tak perlulah. Setakat ini label belum perlu. Okay, Cikgu, so ini adalah A kita. Ya. boleh ulang balik tak? Ni siapa? Farah. Okay, Hasya. Ulang daripada mana? Yang titik B tu. Titik B. Sekejap Nak tanda titik B? Yang ni okey, yang ni okey. Yang tu okey. Okey, sekarang ni keluarkan jangka lukis. Okey.
jangka lukis ambil jarak sebenar pada soalan. Nampak ni? Ni cikgu akan ambil sampai ke A. Boleh? Boleh. Okay, good. Jangan ubah dia punya radius. Okay, cikgu kena alih. Cikgu alih kedudukan ni sebab tak lepas skrin dia kecil kan. Laptop kecil tu tak boleh lah tak lepas. Okay, ambil jarak ni kita pindahkan ke sini saja. Dah dapat AB. Boleh, Aisyah? Boleh. Ni. Okay. Start situ je ke? Kat situ je. Okay, ni dah dapat. Okay, and then kita akan ambil pembaris dan pensel. Yang ini adalah garisan apa? Jawapan. Garisan apa ni? Garisan objek. Yes, very good. Ini adalah garisan objek di mana ini adalah jawapan kita. Cikgu, yang Aulia nak ya. masuk. Aulia Siapa nak masuk? Aulia. Sekejap cikgu kena keluar. Cikgu, Dia dah klik ke? Ya. lepas habis ni kan nak minta cikgu ulang soalan 20 tu. 20 yang mana? Yang tengah buat ni? Tak, yang sudut 75 tu. Oh, tak apa. Sekejap lagi ada dalam soalan kita. Lagi kita buat. Ataupun sekejap lagi cikgu masuk buat sikit lah. Okey, kita teruskan lah. Aulia, okey Aulia? Okey cikgu. Okey. Cikgu tak ulang yang ni nak. Sekejap lagi boleh tanyakan kawan lah. Okey, sekejap lagi dia tengok jam pukul berapa. 20 minit dah tu. Okay. So cikgu masuk sikit yang sudut berapa tadi? 75 boleh? Kat sini tepi ni. Okay, sudut 75. Alright. Katalah ni garisan awak. Ni garisan Is boleh Is? Boleh. Okay, jangka lukis kita keluarkan. Okay, kita nak bina sudut 75. Okay, cikgu ambil katalah kejap. Katalah kat sini starting kita. Boleh gitu Kebetulan dah lebih garisan di situ. So kita nak buat 75. Kita buat ni dulu. 180 darjah. Oh, besar sangat Sekejap kecilkan sikit. Okay. Ni tahu semua? Boleh nak? 180 darjah. Okay, nak buat apa lepas tu? Kena divide by 2. Is boleh Is? Ni, boleh. nampak ni? Okay, kita nak bahagi 2 je. Daripada sudut 180 nak jadikan sudut 90 darjah. Ni cikgu buat ni tahu nak? Kita tak ubah dia punya radius. Okay, kita tak ubah. Kita just nak dapatkan dia punya persilangan kat sini. Itu. Sekejap. Okay, yang ini adalah sudut berapa? Sudut berapa ni? Kalau kita naik ni dia adalah berapa? 90. Okay, 90 darjah. Jadi, tadi kita pergi balik pada semicircle yang kita buat tadi tu. Kita dapatkan balik dia punya radius. Nampak ni? Is boleh Is? Cikgu ulang boleh tak? Yang dapat 180 tu. 180, okey. Ni boleh garisan ni. Kalau garisan awak pendek, you kena sambung sedikit. Nampak? Boleh faham? Awak kena panjangkan garisan dekat kat mana angle yang kita nak buat. Kalau macam ni, cikgu dah panjangkan dia ke hala ke kiri. Okay, kalau you nak buat angle titik di kanan, you kena panjangkan dia ke kanan. Okay. Okay, so sekarang kita akan buat semicircle. Katalah ni semicircle dia. Ni boleh nak? Okay, ambil semicircle ni. Okay. Nampak? Boleh Is? Boleh? Okay, cikgu nak cepat, cikgu tak ubah radius. Boleh? Kita tak ubah radius. Kita terus tandakan calik di sini. Tanpa ubah radius. Nampak tu? Bila kita ambil angle yang sama, penandaan macam ni. Okay, angle daripada titik yang tengah ni ke sini, dia adalah angle 60 darjah. Boleh faham yang tu? Boleh. Okay, good. Setakat ni okay
Tapi sekarang kita nak bahagikan 180 kita kepada dua bahagian untuk mendapatkan radius 90 darjah. Jadi kita kena besarkan sikit kita punya bukaan ni. Yang ni dah tak kisah berapa pun Okay, cucuk di hujung ni. Is boleh? Nampak Boleh. Cikgu panjangkan sikit. Okay. Lengkuk ini tanpa ubah radius, pindahkan dia ke persilangan ini pula. Nampak ni? Okay. And then kita akan buat satu lengkuk bagi dia bersilang. Okay, setakat tu ada masalah tak? Tak. Okay, boleh Okay, ambil pembaris, pensel, dapatkan garisan binaan di sini. Okay, boleh setakat tu? Boleh. Okay, angle kita sekarang adalah angle berapa sebenarnya? Angle sini adalah 60, betul? Dekat sini adalah 30, betul tak? Betul tak? Boleh dapat? Okay, angle yang color, okay, hijau tu adalah 60 darjah dan angle yang color pink adalah 30 darjah. Nampak tak? Nampak clear tak di situ? Ada siapa yang tak nampak? Hello? Nampak cikgu? Boleh faham Okey, sekarang ni kita nakkan sudut 75. 60 kita tambah dengan berapa sudut? 60 tambah berapa supaya dapat 75? Berapa kelas? Cepat. 15. Hello, cepat. Tambah 15. Macam mana nak dapat 15 daripada sudut 30 darjah yang kita dapat kat atas tu? Yang color pink. Kita nak kena buat apa? Kelas, kita nak buat apa? Kita Kita buat apa? Yes, kita bahagi 2 je. Sudut 30, pandai pun. Nak bahagi 2, cara dia gini. Okay. Nampak angle yang cikgu ambil ni? Nampak tak titik dia? Angle dia adalah 30. Sekarang ni kita nak bahagi 2. Bila kita nak bahagi 2, kita fokus pada angle yang cikgu highlight dengan warna pink tu. Tengok di persilangan di sini. Yang cikgu letakkan jangka lukis yang tajam tu dekat persilangan ini. Semua nampak tak? Nampak Okey, tujuan dia adalah untuk bahagi radius tersebut. Okey, cikgu guna ink color hijau, sekejap lagi confuse warna biru. Okey, kita guna warna biru. Kita buatlah satu, nampak tu? Satu arc di situ. Boleh? Boleh nak? Ni cikgu lukis warna biru dah. Angle, radius dia adalah bebas. Okay, and then pindah radius yang sama dekat bahagian persilangan antara bukaan 30 tu lah, yang warna pink tu. Di atas semicircle yang first kita buat tadi. Semua boleh ke? Kita akan lukis satu lagi lengkuk. Gitu. Semua nampak? Nampak. Okay. So yang, very good. Nampak tak? Nampak Warna biru yang kita cari ni adalah 15, iaitu hasil daripada 30 yang dibahagi dengan 2. So kita bolehlah lukis garisan itu di sini. Nampak ni. Garisan biru yang cikgu lukis ni adalah garisan binaan tu. Nak bagi tahu, nak tunjuk kata yang ini memang dah dapat 75 darjah. Iaitu 60 tambahkan dengan 15. 15 dapat daripada mana? Dapat dari 30 divide by 2. Okay. So hasil dia adalah 75. So kita pun highlightkan ni sebagai jawapan kita. Okay, dah siap. Panjang mana ni tak kisah Okay, ni menunjukkan angle yang kita cari. Garisan objek kita highlightkan dia sebagai 75 di sini. Tak payah label. Okay, ada soalan setakat itu? Tak ada. Semua okay Kita nak proceed dengan soalan nombor 2. Boleh? Semua dapat Ini kalau keluar exam boleh jawab Okay, kita proceed nombor 2. Ni dah masuk agak tough sikit lah. Okay, sebab permulaan dia akan jadi tough sedikit dekat awak lah. Tapi kalau you dah biasa buat, lepas ni kalaupun you dah siap dalam modul, okay, untuk you punya praktis sendiri, you ambil kertas kosong, buat semula di sana. Itu untuk strengthenkan awak punya ingatan lah. Okay, boleh cikgu proceed di sini? Boleh nak?
Okay, first kali kita bacakan soalan dia. Baca soalan, kita nak highlight sekejap Highlight warna kuning. Cikgu nak highlight yang mana ni? Kita nak highlight yang ini. Okay, lukis rajah 1 dengan menggunakan kaedah geometri. Okay, kaedah guna jangka lukis lah. Jarak AB kat mana? AB di sini pada soalan rajah 1. Refer you punya modul. Adalah 1/3 dari AD. So kita nak highlightkan di sini. Okay yang ni. Nampak? Ada siapa yang tak nampak cikgu highlight? Ataupun colour dia tak tune? Kita tukar colour. Hijau lah. Ni jarak AB ni. Nampak tak ni? Kita highlight kat sini. Okay. Jarak AB adalah 1/3 AD. AB adalah 1/3 dari AD. Cikgu nak tanya, berapa jarak BD? Kalau AB panjang dia adalah 1/3, berapa jarak BD? Siapa nak jawab? Adam? Apa jawapan Adam? Jarak BD. AB 1/3 dari AD. So BD sama dengan berapa? Siapa nak jawab? Hello? Senyap ya? Cepat-cepat. Azrin? Hello? 3 ke cikgu? 3. AB adalah 1/3 dari AD. Berapa jarak BD? Matematik ni. Berapa jarak BD? AB 1/3 dari AD. So berapa jarak BD? Cepat. 2. Yes, very good. Siapa yang bagi jawapan tu? Hafikah. Okay, very good. Clever. Okay, so dia ada 3 bahagian. Kan? Ada 3 bahagian. Sekejap lagi kita akan buat di sinilah. Kita akan bahagi 3. Okay, awak faham yang ni? Kita proceed yang baru. Okay, kedudukan baru AE diberi. Ready semua? Semua ready Boleh. Okay, very good. Macam biasa, kita akan guna jangka lukis. Okay, jangka lukis. Kita ubah balik lah warna merah kita. Okay. Okay, kita akan start dengan sudut 60. Boleh kita start dengan 60? 60 di sini. Boleh semua Okay, kita akan start dengan 60. Kita akan ambil bukaan yang random. Okay, cucuk di mana? Cucuk di E kita. Okay, jarak dia adalah bebas. Nampak ni? Cikgu cucuk di E. Kita akan start. Ni nampak ni? Semua nampak Okay. Kita akan start buat up. Nampak? Cikgu buat gitu. Radius yang sama, pindahkan pula ke sini. Dan lukis arc satu lagi. Bagi dia bersilang. Persilangan tu merupakan angle 60. Secara tak langsung itulah dia punya langkah kerja untuk kita dapatkan angle 60. Ada soalan setakat ni? Cikgu ulang balik boleh tak? Alright. Yang ni boleh? Ni. Yang ada Ulang. Yang ni pun nak ulang? Tak dapat tadi. Okey, ambil jangka lukis. Ni jangka lukis. Okey, bukaan dia adalah bebas. Okey, cucuk di E. Nampak? Cikgu cucuk di E. Ni cucuk betul-betul. Nampak boleh Sekarang kita nak buat lengkuk. Okey, cikgu buat lengkuk setakat ni. Gitu. Yang ni boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Okey, jangka lukis jangan diubah dia punya radius. Pindahkan pula ke persilangan di atas garisan AE kita kat sini. Nampak? Cikgu tak ubah radius. Radius yang kita guna untuk buat lengkuk cucuk di E tadi, kita centeredkan pula dia punya mata di sini. Di persilangan di atas garisan AE. Okey, kita tikkan di sini. Buat satu lengkuk di sana. Okey, itu boleh? Boleh. Okay, very good. Okay, kita akan proceed dengan garisan binaan. Okay, yang merah cikgu guna binaan. Okay, di E keluarkan dia. Tarik je panjang mana pun tak ada masalah. Okay, tarik je bagi bersilang kat sini exactly. Okay, at the intersection you tarik je panjang sebab
Yang ini dalam binaan. So tak jadi masalah. Okey, setakat itu ada soalan? Boleh Tak ada. follow? Okay, very good. Lepas tu, dah dapatkan garisan pada bukaan sudut 60. Kita sekarang nak dapatkan jarak 100. Okay, untuk kita dapatkan titik C. Ada idea tak macam mana cara nak dapatkan 100 di situ? Apa cara dia? Afiq? Macam mana tu? Tak Macam tahu. mana Afiq? Hasha? Macam mana cara nak dapat 100 kat? Kat sini. Nampak tak dalam soalan? Soalan kita yang ini. Ni tu, cikgu bulat merah. 100. Macam mana cara kita nak dapatkan jarak 100 di atas garisan 60 yang kita buat tadi? Macam mana tu? Any idea? Boleh Afiq? Kalau ukur dekat CE kat atas tu. Pada darjah 1. Haa. Dalam soalan okey macam ni. Okey macam ni. Soalan darjah 1 kita dah dikecilkan saiz dia. Okay, ingat bila darjah kita kecilkan saiz, sudut 60, 30 tak berubah angle dia. Bukaan kekal 60 dan 30. Yang berubah adalah jarak dia. Ingat tu. Okay. So kita tak boleh terus ambil jarak dalam darjah 1. Sebab yang ni bukan actual size. Faham? That's why dia bagikan dekat kita jarak 100. Jadi apa nak buat? Kita ambil pembaris. Ambil pembaris kita. Okay, ni pembaris. Katalah ni pembaris Okay, awak ambil jangka lukis. Okay, ambil jangka lukis. Start dengan 0. Kosong kita, nampak? Nampak tak? Kita akan ambil jarak sampailah 100. Gitu. Nampak? Boleh ke? Hello? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Oh, bagusnya Azrin. Lepas tu kita ambil 100 tadi dah tandakan di sini. Okey. Sekejap tanda betul-betul. Cucuk, dah ambil dah jarak 100? Dah ambil belum? Dah. Okey, dah ambil. Cikgu tak guna jarak 100. Cikgu pakai digital jadi tak boleh nak refer 100 sangat lah. Tapi andaikan ni adalah 100 dia boleh ambil 100 tapi dia akan jadi kecil di sini. Sedangkan AE dia pun dah panjang. Okay. So kita pun tandakan di sini. Yang ini adalah 100. Mewakili jarak 100. Ada soalan setakat ini? Yang ni you kena faham betul-betul Nanti keluar exam, you kena buat step by step by using kaedah geometrik. Okay, kaedah step by step menggunakan jangka lukis. Okay, setakat ni boleh? Boleh. Boleh. Okay, bila dah boleh, cikgu akan highlightkan terus sebagai garisan objek. Okay, daripada E tadi, kita akan lukis garisan sampailah ke persilangan yang kita buat, which is yang ini jarak dia 100. Okay, di situ. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Ada soalan? Boleh Okay, langkah seterusnya, boleh tak kita nak buat garisan BC? Agak-agak awak lah. Boleh tak kita nak buat garisan BC? Tengok pada darjah 1. Agak-agak awak boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh sebab tak cukup info. Kan? AD pun kita tak boleh buat lagi sebab tak cukup info. Tapi AD kita kena tengok angle yang dia bagi tu berapa. Kalau dia tak bagi angle, kita memang tak boleh nak terus je lukis. Faham Jadi angle diberi kat kita adalah 30. Jadi langkah dia, awak boleh gunakan jangka lukis awak. Angle dia bukaan adalah bebas. Okay, nampak ni? Kita akan start buat lengkup. Cikgu besarkan sikit lah. Okay, lengkup. Nampak? Kita buat lengkup dan tanpa ubah radius, cikgu cucuk dekat sini pula. Centered at this intersection. Lukis lengkup bagi dia bersilang. Macam tu. Okey, ada soalan tak? Setakat step ini. Belum siap lagi Setakat step ni ada soalan tak? Ni cikgu buat angle. Okey, tak ubah radius.
Okey, kita tandakan di atas sana. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, very good. Awak faham tak yang kita buat ni dapat angle berapa? Kalau kita lukis ni kan, angle ni berapa sebenarnya? Angle yang warna pink kat sini. Berapa angle tu? 60. 60. Yes, very good. Pandai dah tu. Dah nampak dah tu. Okay, ini adalah 60. Sedangkan dalam soalan, okay, kita nakkan angle berapa? 30. Angle 30. Jadi apa kita nak buat? Bahagi Apa 2. kita nak buat? Yes, bahagi 2. Ambil dekat persilangan itu. Nampak persilangan ni? Nampak cikgu letak yang tajam? Nampak Okay. Radius tak apa, you boleh buka sikit pun tak apa. You kekal pun tak ada masalah, cuma jangan kecil, takut dia tak bersilang. Start buat lengkup satu di sana. Tanpa ubah radius dia, pindahkan pula ke sini. Tengok fokus kita adalah nak membahagi angle yang bercolour pink tu. Di mana you cakap tadi adalah 60 darjah. So bila kita bahagi 2, bukaan angle kita, dia akan jadi berapa? Kat sini berapa? Kalau cikgu lukis garisan, sini berapa? Yang ni berapa? 30. Sudut berapa ni? Yes, very good. So kita dah dapat garisan AD kita. Nampak? Dengan bukaan sudut 30 yang kita cari. Hasil bahagi dari 30 tadi. 60 tadi. Nampak So daripada 60 yang pink, kita dah dapat yang hijau. Sekarang pink kita 30, hijau juga adalah 30 darjah. Ada soalan setakat tu? Tak dapat bagi tahu? Tak ada. Boleh ke? Boleh nak? Okey, jadi kita highlightkan garisan AD kita kepada garisan objek. Cikgu suka buat satu persatu buat garisan objek sebab takut nanti tak sempat. Ni dah dapat markah dah. Okey, so kita dah sampai. Garisan AC dah siap, garisan AD pun dah siap. Apa garisan yang kita belum siap di sini? BC. Very good. Okay. Kita belum siap garisan BC. Tapi awal-awal tadi cikgu dah hint dekat awak jarak AB adalah 1/3 dari jarak AD. Awak pun dah tahu BD bersamaan dengan 2 bahagian. Sebelum ni dalam kelas last week kalau tak silap lah. Last week kan kita dah buat cara nak bahagi garisan kepada beberapa bahagian. Daripada bahagi 2, you just bisector, bahagi 3, bahagi 5 dan seterusnya. Okay, so sekarang kita nak bahagikan kepada 3 bahagian. Apa yang nak bahagi 3 bahagian? Iaitu jarak AD. Okay, so kita gunakan garisan binaan. Okay, garisan binaan cikgu guna warna hijau lah. Okay, kita ambil pembaris. Awak pun guna pembaris awak. Okay, awak akan sekejap letakkan pembaris awak pada mana? Pada sekejap. Okey. Ni pembaris ni awak kena letak di titik A. Nampak guys? Letak di titik A. Ada siapa yang tak nampak? Boleh tak? Hello? Boleh. Boleh Okey, kita akan guna garisan binaan. Ingat garisan hijau yang kita buat ni adalah garisan angle dia adalah garis merujuk pada angle sudut tirus. Okey, kita tak boleh guna lebih daripada tu. Actually kalau you guna lebih boleh, cuma nak tarik tu dia jauh. Okey, so advice ni adalah angle dia mesti sudut tirus lah pada garisan ni. Okey, nampak garisan hijau sekarang? Nampak Boleh ke? Hello, boleh tak? Boleh. Boleh Okay, sekarang ni kita okay, very good. Sekarang ni cikgu nak pindahkan dia punya jarak satu persatu lah. Sebab kita nak dapatkan bukaan tu. Okay, ni okay, nampak cikgu akan tandakan satu persatu. Besarkan sikit. Okay, 1. Nampak? Daripada titik A, cikgu tandakan 1. And then jarak dia bebas lah. Okay, tapi bila dah pilih bebas, yang lain pun tak boleh ubah dah. Mesti jarak first yang you pilih tadi. Mesti sama. Satu persatu. Sehinggalah 3 bahagian. Okey, kita dah dapat 3 bahagian. Semua dapat? Kita tandakan sedikit lah.
Okay. Ni nombor 1 kita, nombor 2, nombor 3. Okay, setakat tu ada siapa yang tak boleh follow? Boleh ke tak boleh? Okay, very good. Okay. Di sini kaedah dia adalah terpaksa menggunakan 2 set square. Okay. Tapi memandangkan set square belum sampai, awak ada tak set square yang bersaiz kecil sikit tu? Ada tak? Ada. Ada Okey, ada 2 Okey, tengok dulu Cikgu akan keluarkan 1 set square. Okey. Letak kat mana-mana pun, guna jarak mana pun tak apalah. Okey, so kita akan sekejap kita nak putar sekejap. Dia degil sikit ni. Kejap. Okey, kita akan sampai ke sini. Nampak apa yang cikgu buat? Daripada titik 3 persilangan tu, kita akan sambung dia ke titik D. Boleh nampak di situ? Besarkan sikit. Okey. Boleh nampak tak? Ada siapa yang tak nampak? Boleh. Kalau boleh, okey. Boleh Okey, di sini kita akan buat garisan binaan. Warna hijau. Cikgu guna warna hijau. Okey. Ini adalah garisan binaan kita yang pertama. Boleh nampak guys? Kita lukis atas tu. Garisan binaan tu. Boleh nak? Okey. Tanpa alih set square kita, awak keluarkan satu lagi set square. Ni cikgu keluarkan satu lagi. Nampak ni? Boleh? Tengok betul-betul ya. Okey, kita keluarkan satu lagi set square. Kita letakkan dia di sini. Cikgu letak gitu. Sekejap besarkan sikit. Set square boleh pilih mana-mana tak semestinya ikut yang macam cikgu buat. Okey, janji kedudukan dia lebih kurang macam ni lah. Yang akan bergerak siapa dia? Yang akan bergerak adalah set square yang duduk di sebelah kanan cikgu. Yang kekal yang di sebelah kiri. Faham tak? Yang ini cikgu andaikan set square yang ni adalah kereta api. Apa maksud kereta api? Duduk di atas landasan. Yes. Kereta api bergerak atas landasan dia. Okay, so yang di kiri cikgu adalah landasan. Landasan takkan bergerak. Yang akan bergerak adalah kereta api. Okey, kedudukan dah macam ni. Boleh dapat tak semua? Boleh. Boleh Okey, bila dah okey, kita akan buat pergerakan. Ingat kita akan okey, jap. Jangka lukis, set square kita yang di atas ni, nampak ni yang kereta api ni, dia akan bergerak mengikut landasan sampailah ke titik yang pertama tadi. Nampak ni? Ni kereta api nak bergerak ni. Okey, bergerak sampailah dia stop di 1. Nampak? Ni adalah 1 kita. Boleh ikut tak? Ada siapa yang tak boleh bagi tahu nak? First dia mungkin agak sukar sikit lah. Okey, ni dah pun sampai. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey, ada siapa yang tak boleh follow? Boleh follow ke tak? Boleh. Okey, very good. Sekarang ni boleh tak cikgu nak simpan set square? Kedudukan semua dah okey You kena praktis cara nak buat. Okey, sekarang ni kita dah bergerak daripada 3 tadi. Kenapa cikgu tak buat 2? Sebab kita perlukan 2 bahagian. Jadi memadai kita pergi terus pada 1. Nampak sekarang bila dah dapat awak tandakan 1, finally kita dah dapat jawapan. So kita ambil pensel, ambil pembaris. Okey, daripada hujung titik C yang kita cari, kita dah boleh lukis dia sampailah kena pada hasil 1/3 yang kita buat tadi tu. Nampak tak? Ini adalah jawapan dia lah. Finally ini adalah jawapan
yang kita cari. Okey, ada soalan? Tak ada. Semua boleh? Awak dah siap ke? Ya. Awak tak ada masalah dengan kereta api dan landasan? Tak. Landasan make sure jangan bergerak Kalau dia bergerak, habis garisan awak tak akan dapat selari. Okey, awak ada kerja apa-apa ke? Tak. Nak masak? Nak Tak masak ada. ke? Nak apa? Tadi Cikgu, cakap. Tak ada. Ya. cikgu saya nak keluar. Aulia ke? Aulia? Apa ni? Ya, Aulia nak keluar pergi mana? tak apa cikgu. Kenapa? Tak, belum lagi. Okey. Cikgu rasa kena teruskanlah walaupun jam berapa minit lagi pukul 12. Boleh semua? Oh tak lunch kan? Kita teruskan. Okey. Rasa-rasa awak boleh buat sendiri ke tak? Okey, kita buat sama-sama lah. Senyap je tu. Okey, you nak start dengan angle berapa? Kita start dengan angle mana pun tak ada masalah Kita start dengan angle berapa? Angle 45 pun boleh. Okey. Kita dapatkan dulu garisan binaan. So langkah pertama, awak keluarkanlah you punya pembaris. Okey, jangka lukis. Letak tepi sekejap. Okey, cikgu akan panjangkan garisan di sebelah sini. Sebelah kiri lah. Boleh? Ni kena ikut lah. Kalau tak ikut nanti you lost. Okay, we just lengthen our line here. Nampak? Cikgu panjangkan sedikit. Ke kiri kita. Boleh setakat tu? And then kita akan ambil, boleh lah. Okay, kita akan ambil jangka lukis. Okay, fokus kita adalah nak buat sudut 90 darjah dulu. Sebelum kita divide by 2. Okay, sebelum 90 darjah kita akan buat 180. Okay. And then kita akan divide 180 kepada dua bahagian. Okay, angle up to you. Okay, you pilih yang sebelah kiri angle-nya bukaan radius dia bebas. Ini. Radius dia adalah bebas kat sini. Okay. Okay, kita pun start buat lengkuk. Radius tak ubah dah. Pindahkan ke persilangan di sebelah kanan. Lukis lengkuk di sini. Nampak? Okay, so kita dah siap kita punya 90 darjah. Kita terus buat garisan lah. Ambil peralatan awak pembaris, set square apa semua. Gariskan. Okay, so kita dapat 90 darjah. Nak dapat 45 di sini, you kena divide by 2. Okay, you divide by 2 di sini. Radius bebas lah. Okay, you nak pilih berapa pun tak ada masalah. Kita bahagi pula kepada dua bahagian bagi sudut 90. Sudut 90 bahagi 2 kita akan dapat 45 lah. Okay, dah siap sudut 45. Okay, ambil pembaris, pensel dalam garisan binaan. Panjang mana tak ada masalah. Okay, mana pun tak apa. Okay, setakat tu. Kita belum lagi dapat titik B. Okay, kita baru dapat bukaan untuk garisan AB. Angle 45 kita dah dapat. Okey, setakat tu ada siapa masalah? Sekejap. Okey, ada soalan? Ha? Cikgu. Ya. Cikgu boleh ulang balik tak? Ulang daripada? Okey, ni. Macam mana nak dapat tu? Dapat yang mana? Yang ini boleh? Yang mana? Tu pun Cikgu ulang kat 45 tu cikgu. Sekejap. Ni siapa yang sebelum sudut 90? Siapa ada masalah? cikgu ulang kat yang tu lah. Yang mana? 90? Yang ni okey? Yang ni tak okey lah ni? Okey. Yang ni okey? Yang tu okey. Okey, sekarang ni ambil je you punya jangka lukis. Okey. Bukaan dia kalau terlampau kecil, kita takut tak sampai lah. Jadi nak senang kita buka sikit lah. Okey. Dia boleh je dapat bawah daripada semicircle kita, tak salah pun. Okey, katalah kecilkan sikit lah. Okey. Buat lengkuk satu. Boleh? Yang ni boleh? Boleh. Ni boleh? Okey, jangan Boleh. ubah radius. Pindahkan ke sini pula. Nampak tak kat mana cikgu centered dia? Nampak Nampak? Nampak tak?
Okey, kita buat lengkup. Alright, ni lengkup dia. Dah siap persilangan tu. And then kita ambil pensel pembaris awak, bagi dia bersilang. Lukis je kat atas tu. Sebab ni dalam kaesan binaan, jadi tak ada masalah nak panjang pendek ke. Janji melepasi daripada semicircle kita. Dan juga kena pada persilangan yang kita cari lah. Okey, setakat ni siapa ada masalah? Okey tak setakat ni? Boleh ya? Boleh follow kan? Okey, sekarang ni kita tujuan adalah untuk bahagi angle 90. Okey, angle yang hijau ni adalah 90 darjah. Okey, kita sekarang nak bahagi angle yang kali hijau kepada dua bahagian. Bila kita bahagi dua bahagian, okey, ingat konsep bila membahagi, radius ni kita boleh randomkan dia. So janganlah terlampau kecil. Kalau kecil dia tak akan bersilang. At least dia kena lebih daripada separuh bahagian kita punya angle 90 lah. Boleh faham So kita akan buat satu lengkup. Okay, nampak persilangan di situ? Boleh nak? Okay, and then kita pindahkan jangka lukis centered pada bahagian ni pula. Nampak jangka lukis? Okay, kita akan buat lengkup satu. Oh, sorry. Alamak. Sekejap. One more. Okay, sebab dah terpadam tu, dah terpendek. Itulah hati-hati kalau dia punya radius terkehel je, habis. Dia punya pembahagi tak akan dapat yang sama. Okey, kita ubah ke sini pula. Sini. Okey. Buat satu lengkup. Okey. Nampak? And then kita akan buat garisan binaan ke sini. Itu angle kita dah jadi berapa? 45 lah. 45. Angle yang pandai, 45. Titik B belum dapat lagi, sat lagi kita akan cari. Okey, yang seterusnya kita tak boleh proceed dengan BC sebab titik B tak tahu, kan? Jadi kita kena, nak kena start di D lah. Nampak D kita? Nampak Okey, D pun yang sama juga, kita kena panjangkan di bahagian sini. Okey, you kena ambil pembaris panjangkan bahagian kanan. Kita akan ulang step macam yang kita buat angle yang warna hijau tadi tu. Okay, so kecilkan sikit. Okay, betul-betul di persilangan. Make sure awak punya jarum pada jangka lukis tu betul-betul sharp. Exactly at this point only. Dekat betul-betul persilangan D. Sebab kita dalam engineering drawing, accuracy sangat penting lah. Okay, so yang ini boleh kita proceed, semicircle. Okay, semicircle, cikgu letak biru kat sini lah. Okay, setakat tu boleh? Boleh nak? Okay, apa tujuan dia? Kita nak bahagi dua, very good. Kita nak bahagi dua. Angle 180 nak dibahagi dua. Besarkan sikit, okay. Satu lengkup, pindahkan lengkup ke titik ni. Lama-lama you expert lah, baru-baru ni mungkin lambat sikit. Okey, siap setakat tu. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita akan ambil titik D, lalukan dia ke persilangan yang kita cari. Okey, setakat tu. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, very good. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita nak cari sudut. Tadi kalau nak terus buat pun boleh. Tapi tak apalah, cikgu dah tunjuk ni. Okey, kejap. Jangka lukis ni kita akan dapatkan semula radius dia. Nampak Cikgu cari balik radius yang guna untuk buat semicircle. Ni cara dia. Ataupun nak ambil kat dia punya base pun boleh je. Cikgu ambil dekat dia punya vertical dia. Nampak semua Okey, kita akan ambil radius yang sama. Pindahkan dia ke sini. And then tandakan dekat semi yang warna biru. Kita dah dapat berapa di situ? 60 darjah. Nampak tak? Okey, kalau kita garis ini ke sini. Okey, yang color kuning tu adalah sudut berapa? Sudut berapa yang color kuning, guys? 60. Very good. Tadi cikgu dah cerita awal tadi 60 nak dapat 75 kena top up lagi dengan 15 darjah. Okey, 15 darjah tu nak dapat daripada mana? Daripada mana? Kena bahagi angle 30 lah.
macam yang kita buat tadi. So kita pun start lah buat boleh ke yang ni? Ni cikgu besarkan sikit. Gitu. Okay, lukis okay, takut you keliru, kita ubah sedikit lah. Okay, kita ambil warna hijau. Okay, yang ni boleh ke? Cikgu nak lukis satu arc. Okay, and then pindah ke sini. Lukis satu lagi lengkuk. Okay, persilangan lengkuk yang berwarna hijau. Okay, ni okay, kita pun ambil garisan. Kita pun ambil garisan daripada titik D, lalukan dia je. Okay, cikgu panjangkan garisan ni. Panjang mana pun tak ada masalah. Nampak cikgu panjangkan. Okay, garisan hijau. Siapa ada masalah? Kuning tambah dengan kuning tambah dengan angle pink. Dia akan bagi kat kita 75 darjah. Cikgu. Ya. Jangka lukis buka luas sikit kan? Buka luas sikit. Kalau kecil sangat dia macam terlampau rapat, takut dia tak tepat. Dia buka sikit lah. Jangan jauh sangat. Anggaran je. Okey, semua dapat yang warna hijau setakat itu? Tak dapat bagi tahu sebab nampak macam complicated lah sebab awak belajar yang awal. Cikgu tolong ulang balik cikgu. Yang mana? Lepas dapat sudut 90 tu. Lepas dapat sudut 90. Okey. Okey, lepas 90 boleh dah? Ya. Okey, takat ni lah. Betul? Ya. Okey, keluarkan jangka lukis. Ikut step by step. Okey, boleh je ambil jarak ni. Ambil jarak ni balik. Jarak apa yang cikgu ambil sekarang? Tadi cikgu ambil vertikal. Sekarang cikgu ambil horizontal. Samalah. Sebab dia radius pada satu bulatan ataupun pada satu semi. Okey, nampak tak? Ada siapa yang tak nampak? Ni, apa yang cikgu ambil? Cikgu ambil radius. Nampak Radius should be the same. Kena ambil balik radius ni. Lama-lama nanti you cakap lah. Okey, Is boleh Is? Boleh. Boleh Okey, nak pindah ke mana? Pindah ke sini. Nampak yang tajam tu? Kita centered dekat sini. Okey, dan kita buat penandaan di sini. Okey, cikgu guna warna hijau. Okey, garisan hijau ada masalah tak? Tak ada. Is boleh? Boleh. Okey, takat ni Alright. Lalukan garisan ni. Okey, garisan ni belum lagi jawapan tau. Nampak Garisan ni belum lagi jawapan awak. Warna hijau ni. Tu. Belum lagi jawapan kita. Yang ini adalah angle berapa yang kita dapat? Yang color pink ni adalah angle berapa? Angle 60 darjah. Soalan nak 75. Kita kena cari lagi 15. Nak cari 15, you kena divide angle 30 yang biru yang stroke add dekat atas tu lah. Macam mana cara nak divide? Okey, tengok betul-betul Okey, cikgu buka sikit dia punya radius ni Cucuk di sini. Okey, nampak cucuk dekat sini. Okey, kita akan start buat lengkuk lah. Okey, sekejap. Okey, lengkuk. Satu. Dan radius kekalkan. Pindah ke persilangan ini. Betul-betul dekat persilangan tu. Okey, you buat satu lagi lengkuk. Okey, setakat ni. Yang tadi Is tanya boleh ke? Boleh ke belum? Boleh cikgu guna warna biru pula. Okey, daripada titik ni lalukan dia ke sini. Okey, yang ini adalah angle 75 dah. Nampak Garisan yang warna biru tu. Dah jadi 75. Okey, kejap kita ambil. Alamak. Dia tak nampak line tu lah pula. Sekejap. Cikgu tukar. Tak boleh lah ambil warna biru sebab dah biru dia tak nampak. Kita ambil kuning lah. Okey. Ni Okey. So
Angle dia kat sini. Alamak. Angle dia di sini. Okey, pink campur kuning, angle dia adalah 75. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Semua boleh follow kan? Okey, sekarang ni kita nak cari titik apa? Kita cuma let off titik B dan C sahaja. Titik mana yang kita rasa kita kena selesaikan dulu? Yang mana kita boleh dapat detect dulu? Titik apa? C. Titik C, very good. Dengan cara? Dengan cara apa? Cikgu, bateri nak habis Ya elah. Pakai phone ah? Tablet lagi 15 Oh. saat nak off. Tak ada ni ke? Charger ke? Okey, cuba tengok. Dalam soalan dia bagi dekat kita jarak 80, betul? Betul tak? Dia bagi jarak 80. Sini dia bagi jarak 80. Okey, jadi awak ambil jangka lukis. Okey, ambil jangka lukis. Alright, you kena tandakan. Sekejap, tanda merah balik. Okey, kena ambil jarak berapa? Kena ambil jarak 80 lah. You ambil jangka lukis, dapatkan jarak 80. And then awak cucukkan di mana? Cucukkan di D lah. Cikgu pun akan cari jarak D kat sini. Okey. Nampak Okay. Katalah awak dapat cari 80. Katalah 80 di sini. Nampak semua? Kita tandakan itu katalah 80 kita. Boleh tak? Hello? Tandakan aja. Ambil jangka lukis. Boleh dah, tak ada masalah. Okey, cikgu nak highlightkan terus garisan tu sebagai garisan objek lah. Sebab nak tunjuk di sini. Supaya awak nampak. Okey, so ini adalah jawapan kita. Di mana angle 75 pun kita dah follow. Jarak 80 pun kita dah buat. Boleh setakat ni? Boleh dah? Okey, apa lagi info yang awak ada? Nak membolehkan awak cari titik B. Apa lagi info? You kena faham benda ni. Apa yang ada pada titik C pada rajah 2? Apa yang you nampak di sana? Garisan 90. Yes, very good. Okay, you nampak angle berapa? Angle, kejap Angle. Okay, you nampak angle berapa? Kita zoom tengok. Oh, angle 90. Semua nampak? Ni. Semua nampak Ini adalah angle 90. Ada siapa yang tak nampak ke? Nampak Okay, bila ada angle 90. Boleh semua Okay, bila ada angle 90 darjah, kita ada garisan BC. Nampak? Garisan BC ada tak nampak garisan kuning cikgu yang di sebelah atas ni? Ini adalah garisan binaan. Okay, sebab tu garisan binaan kita tak apa, kita lajakkan aja. Okay, dilajakkan daripada 180, kita nak dapatkan 90 darjah. Kita ulang step yang sama macam kita buat dah. Ni yang pertama, kedua, ni masuk yang ketiga. Untuk dapatkan angle 90. Okay, so cikgu lukislah kat sini. Okay, tengok lah. Okay, yang lain boleh ikut. Kita nak buat apa sebenarnya kat sini? Kita nak lukis semicircle. Kenapa kita nak kena lukis semicircle? Sebab kita nakkan angle 90 darjah. Okey, setakat ni ada siapa yang masalah? Sebelum kita selesaikan. Cikgu, radius Semua tu boleh random follow? ke? Cikgu. Radius tu random? Ya. Okey. Apa yang cikgu tu? Nanti cikgu kena letak dua skrin lah. Hari ni tak sempat. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh dah? Buat semicircle ni ada masalah tak? Kan cikgu nak proceed, nak siap dah ni. Hello? Sonya, yo. Tak ada. Ya. Boleh nak? Okey, tengok betul-betul apa yang cikgu buat. Radius dia boleh je random. Tapi bila dah random kat sini, pergi kat tempat yang satu lagi tak boleh random lah. You have to follow. Okay, so cikgu panjangkan sikit.
Exactly. Betul-betul di situ. Buat satu lengkup. Okay. Ni jangan terkeliru dengan garisan yang ni tadi. Yang warna merah tu. Okay. Lepas tu jangan ubah radius. Ni tak boleh ubah. Sebab kita dah pilih yang satu, kena samalah. Okay. So buat satu lagi up. Simpan sekejap. Okay. Cikgu nak buat garisan binaan dulu. Garisan ni biarlah warna colourful sikit. Okay. Daripada titik C, kita buat garisan ni ke sini. Nampak tak cikgu melalui persilangan 2 up tadi? Okay, kat sini. Panjangkan aja tak apa. Okay, dapat di situ. Okay, ada siapa yang tak nampak? Yang tak nampak, kita bawa, tu. Ni daripada sini, kita lalukan dia ke persilangan itu. Nampak persilangan? Kat sini, nampak persilangan ni. Nampak tak semua garisan biru dan garisan persilangan 2 lengkuk. Itu. Atas garisan biru ni. Dia akan bersilang di sini. Okey, kita akan buat apa? Garisan objek lah. Sebab kita dah dapat jawapan dia. Okey, kita akan buat garisan objek. Besarkan sikit. Warna hitam. Daripada sini cikgu ambil ni. Awak guna pembaris ya. Okey, so daripada A pergi ke sini. Dah pun siap. Okey, dah siap kita punya rajah. Rajah 2. Rajah 2 yang diberi dalam soalan bersaiz kecil. Okey, jarak you tak boleh ambil di sana. You kena ambil jarak exactly dekat pembaris sahaja. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Boleh follow nak? Semua boleh follow? Boleh. Hopefully boleh follow. Okey nak? Semua sukses? Cikgu. Ya. Tu. Tadi lepas Apa kita tu? dapat 8 semicircle tu buat apa? 8? Apa 8? 80? Ya, ya. Cikgu buat semicircle. Lepas cikgu buat semicircle. Ya. Ha? Ya. Okey. Sorry. Ya. Lepas cikgu buat semicircle, cikgu divide by 2. Ni angle dia. Ni yang 180 dibahagi 2. Ni lengkuk dia. Lengkuk yang ni. Sekejap kita patah balik sikit. Okey, sini Azrin. Ya. Okey, cikgu ulang sedikit lah. Okey, kita ulang sikit, kita guna colour lain, boleh tak? Okey. Ni dapat 180, kita ambil jangka lukis, bukaan dia bebas je. Okey, cucuk kat sini. Nampak ni? Ni cikgu cucuk sini. Azrin boleh? Kat mana cikgu cucuk tu tengok. Ni kita lukis lengkuk. Nampak warna biru? And then pindah lengkuk di sini pula. Dekat situ. Untuk buat lengkuk satu lagi. Okey, setakat tu ada masalah? Dah. Boleh? Okey Okey, next kita akan ambil garisan binaan daripada titik ni melalui persilangan yang warna biru. Okey, setakat ni ada masalah tak? Kita akan buat garisan objek. Okey. Garisan objek daripada titik C ke sini. Okey, daripada A pergi ke sini. Ingat you punya drawing should be accurate. Okey, tak boleh tak accurate. Wajib. Okey, kena tepat betul. Okey, dah pun siap. Okey, boleh setakat itu? Boleh tak? Okey, boleh cikgu proceed lagi tak? Sebab, okey, macam ni Boleh cuba tengok soalan nombor 24. Soalan nombor 24, angle 45 kita dah belajar. Nampak Angle 75 pun kita dah belajar. Angle 135 belum. Okey, jadi kita akan pergi pada 135 lah nanti. Awak akan generate macam mana nak dapat 135. Okey, 75 kita tak ada masalah. Dan cuba highlightkan di sini kita ada sini kita ada apa tu? Okey, AF.
nisbah FE. Mana AF? Okey, AF kita adalah 2 bahagian. Ni 2 bahagian. Yang ini adalah FE 3 bahagian. Nampak Cikgu nak awak fikir. Okey, jadi jarak AE kita adalah mewakili 5 bahagian. Nanti kita akan buat apa? Kita akan buat garisan. Ni cikgu conteng dulu tau, belum satu persatu. Yang ni, okey, garisan ni, garisan merah, garisan. Okey, garisan ni katalah you buka. Okey, macam ni. You akan bahagi berapa? You akan bahagi kepada 5 bahagian lah. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Boleh faham Ni cikgu just roughly tunjuk je. And then daripada E, guna set square, bawa pergi ke titik 5. Okay. Disebabkan A pergi ke F adalah 2 bahagian. Daripada A tu, you akan cari angka yang kedua kat sini. Nampak? Jadi you pun selarikanlah. Guna 2 set square, pindahkan dia ke sini. Maka secara tak langsung you dah dapat kesan titik F. Boleh yang tu? Boleh. Boleh nak? Setakat tu boleh. Okey, cuma sudut 135. Sudut 135 ni adalah hasil daripada apa? Siapa yang nak bagi jawapan? Dalam matematik. You belajar sudut 180, you belajar 90, you belajar sudut 45, you belajar 30, you belajar 60. Okay? Macam mana kita nak dapat sudut 135? Menggunakan angle-angle yang kita dah belajar tadi. 90 tambah 45. Okay, very good. 90 boleh tambah dengan 45. Nampak Jadi macam mana nak buat sudut 90? Okay, ni cikgu roughly lukis je. Okay, sudut 90 je. Sekejap kita akan takut tak cukup masa. Cikgu okey je, 2 jam pun boleh jalan je. Ikut awak je lah. Okay, ni adalah garisan kita. Okay, macam biasa. Okay, buat semicircle. Boleh nak? And then divide by 2. Okay, you buat garisan ke atas. Jadi dekat sini dah 90 darjah. Betul tak? Betul. Okay, sebelah pun 90 darjah. Tadi siapa cakap Aulia ke siapa dia kata 90 tambah dengan 45. Jadi angle yang sebelah kiri 90 kita tu, kita kena divide by 2. Divide by 2 kaedah macam biasa. So kena guna jangka lukis. Okay, dapatlah berapa? 45 darjah di sini. Boleh faham? Boleh. Okay, jadi itu adalah kaedah dia. Okay? Boleh nak? Boleh tak? Nampak tak gambaran? Sebab kita dah belajar tau. Kita dah belajar. Kita dah belajar yang lain-lain tu. Jadi, cikgu tunjukkan dia punya cara macam mana nak selesaikan. Hopefully awak boleh buat lah. Okay? Okay, ada soalan tak setakat ini? Tak ada. Boleh nak? Okay, yang ni boleh buat sendiri tak? Boleh buat sendiri tak yang ni? Boleh nak? Kalau boleh kita tengok pada yang, ada siapa yang tak boleh buat? Rasa-rasa tak boleh buat? Kaedah cikgu dah tunjuk satu persatu. Hari Isnin kalau ada masalah boleh mai. Boleh mai tanya. Bawa lah. Sebab Selasa kita cuti. Kan? 24 okey Tak ada masalah Okay, very good. Okay, sekarang ni kita tengok pada soalan 25. Okay, cikgu tinggal dekat awak 24. Jangan tinggal kosong lah awak. Balik buat lah. Balik pula dah. You duduk kat rumah buat lah. Kan soalan nombor 24. Okay, 25 pula. Macam mana cara nak selesaikan angle yang pelik di situ? Apa yang rare-nya? Dia ada point. Yes, very good. Kalau ada point, agak-agak awak 112 112.5 ni, dia adalah hasil apa? Tambah dengan apa? Berapa? Angle berapa? Siapa boleh bagi idea? Nak dapat 112.5. Kita kena ambil angle berapa, topak dengan berapa? Any idea? Guna kalkulator cepat. Guna kalkulator. Angle apa yang dah belajar cepat? 75. Berapa? Berapa? Ulang. 75. Ya, Tambah dengan apa? tambah dengan 75. Apa yang tambah dengan 75? 75 tambah 75? Bukan.
75 tambah 75, 150. Berapa? Cikgu nak tulis ni. Kan, guna kalkulator cepat. Angle apa dah belajar? Try and error. Ambil 112.5, try tolak dengan angle yang dah belajar. Bermula daripada angle 180 tak boleh lah. 112.5 tolak dengan apa angle you dah belajar? 90 dah belajar kan? Okay, try to deduct. Kita try tolak 90. So berapa hasil dia? Guys? 22.5. Okay, 22.5. Agak-agak awak lah. 22.5 ni asal usul dia daripada angle berapa? 30. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Dia kena darab dengan 2 lah. Bukan hampir kepada siapa. Angle yang kita dah belajar. 45, kita dah belajar 30, kita dah belajar 60. Berapa? 45. 45. Yes, very good. Dia double untuk angle 45. Jadi apa? Nampak tak? Awak dah nampak belum? 90 top up lah dengan 25. Dapatlah 112.5. Macam mana cara nak dapat 25? Divide angle 45 darjah. Boleh faham? Boleh. Boleh faham. Pandai pun. Okey, ada siapa yang ada masalah? Siapa ada masalah? Boleh buat tak? Kalau tak boleh, kita kena buat. Kalau okey, cikgu bagi ni sebagai homework awak lah. Dan CD, D-in sama juga 3:4. Jadi tak ada masalah rasanya. Okay, you have to divide by 7 equal parts lah. You kena bahagi kepada 7 bahagian. Tengok betul-betul dia punya alfabet. CD adalah 3 bahagian, DE adalah 4. Okay, so sini adalah 3, kat sini adalah 4. So kena bahagi kat sini lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi bukan pada rajah 4. Pada jawapan kita. Okay, ada soalan? Tak ada. Boleh? Boleh nak? Boleh buat sendiri. Hari Isnin boleh tunjuk kat cikgu tak? Boleh tak? InsyaAllah. Okay, cikgu nak masuk sikit lah. Okay, untuk rajah 7. Ada soalan teori kita akan buat nanti. Ataupun cikgu dah rasanya dah bagi dekat awak file PowerPoint untuk bab 2, you boleh check di sana jawapan untuk jawab bahagian teori. Tapi untuk yang rajah 7, untuk yang bahagian bulatan di sini, kita kena buat jugalah. Boleh Okey, mengikut soalan, cuba tengok soalan ni nombor berapa? Rajah 7 yang ada bulat-bulat tu. You buka sikit you punya modul. Sebab modul yang sebelum ni helaian dia adalah berkait dengan soalan teori. Tapi yang ni cikgu terus nak pergi pada melukis. Sebab teori boleh buat kat mana-mana. Bila praktikal tak boleh. Praktikal kita kena tunjuk dekat awak. Boleh macam tu Okey, cuba tengok rajah 7 yang melibatkan bulatan berada pada muka surat berapa? Nombor berapa? Surat 16. Okey, muka surat 16, soalan nombor? 28. 29. Okey, very good. Okey, soalan dia kata kita ada satu bulatan diberi. Okey, dan kita sekarang dikehendaki untuk dapatkan pusat bulatan berkenaan. Macam tu kan soalan dia? Betul? Betul tak? Betul tak? Hello? Betul. Okey, nak cari pusat. Sekarang ni ambil je pembaris. Okey, letak aja dekat mana-mana. Tujuan dia adalah kita nak lukis perentas. Cikgu lukis je perentas kat mana-mana. Okey, macam tu je. Satu perentas. Okey, tapi perentas yang kedua jangan buat selari bawah ni pula. Tak boleh. Okey, kita ambil lah katalah di sini. Kejap kita besarkan sikit. Okey, katalah, katalah cikgu ambil perentas yang kedua. Cikgu nak lukis kat, sekejap alihkan sikit. Okey, katalah cikgu ambil kat sini. Kalau nak bercantum pun boleh. Macam ni, tak cantum pun tak apa. Kita buat cantum lah Okey, kita buat cantum.
Okey, ni garisan perentas yang kedua. Boleh? Garisan perentas yang pertama dan kedua. Cukuplah memadai 2 perentas. Okey, ada soalan tak setakat ni? Hello? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey ni cikgu lukis ni. Gitu. Boleh dah lukis dah perentas dalam garisan binaan. Okey, next keluarkan jangka lukis. Okey, keluarkan jangka lukis. Radius dia adalah bebas. Okey, bebas radius bebas. Jangan besar sangat lah, jangan kecil sangat. Agak-agak. Okey, so awak letakkan tujuan dia adalah nak membahagi 2 perentas ni kepada 2 bahagian. Okey, so perentas yang pertama. Ni cikgu akan bahagikan perentas yang pertama kat sini. Okey, panjangkan sikit. Ni kita akan buat. Alamak, besar lah pula. Sekejap, tukar dia punya size. Alright. Okey, boleh nampak semua? Okey, cikgu sedang lukis lengkuk warna hijau. Satu. Dan yang kedua lengkuknya di sini. Satu. Okey, tak boleh ubah Okey, radius dia jangan ubah. Okey, dapat gitu. Boleh ke? And then cikgu akan ambil garisan warna hijau, lalukan di persilangan macam tu. Okey. Setakat ni ada siapa yang tak boleh follow? Boleh tak? Lukis je perentas di mana-mana. Perentas tahu kan? Bulatan, kita lalukan satu garisan dekat situ. Garisan tu adalah nama dia perentas. Bukan diameter ni adalah perentas. Dia tak melalui pusat. Okey. Kalau boleh cikgu proceed. Okey, kita proceed untuk divide chords ataupun perentas yang kedua. Okay, this is another chords lah, kita nak bahagi 2. Okay, so kita bahagi 2. Cikgu guna warna biru Satu kat sini, satu lagi pindah ke sini. Okay, buat perentas, buat lengkuk pada perentas tu dah bahagi 2. Boleh setakat ni? Okay, and then line warna biru, kita lukis warna biru daripada persilangan atas sampailah ke sini. Okay, nampak tak? Semua nampak? Nampak. Boleh nak? Jadi persilangan dia adalah, sekejap cikgu highlight sekejap. Mungkin ada yang tak perasan. Persilangan dia di sini satu. Okay, another one is here. Cikgu highlight dengan yang warna merah. Okay, maksudnya apa? Persilangan hijau dengan biru ni. Setelah kita bahagikan kepada 2 bahagian, mewakili 2 perentas berkenaan. Apa benda ni? Apa maksud persilangan ni? Yang biru dengan yang hijau. Pembahagi 2 perentas ni. And then cikgu highlightkan dengan warna merah. Apa maksud merah tu? Apa maksud persilangan ni? Ada siapa tahu? Yang ini mewakili pusat bagi bulatan kita. Kalau tak percaya, kalau tak percaya, jom kita cek sama-sama. Ketepatan mungkin kita kurang lah. Sebab kita pakai digital kat sini. Okey. Ni ni adalah kita punya radius. Okey, nampak tak? Ni kita punya pusat bulatan lah. Kalau kita highlightkan yang ni dia adalah, sekejap. Try tengok. Okey. Ni nampak ni? Yang kuning tu. Okey. Itu adalah pusat bagi bulatan yang kita cari. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Diam je. Boleh faham Okey, langkah seterusnya sama juga. Okey, sama je. Okey, untuk rajah 8 pun sama sahaja. Kita ambil, sekejap kita gunakan ni. Okey, seterusnya kita akan lukis perentas juga, tapi pada half lengkuk kita yang ada. So kita lukislah kat sini satu. Okey,
And then kita lukis kat sini satu. Boleh je kat mana-mana. Paling kurang 2. Dah memadai. Lepas kita buat perentas, random Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita nak buat apa? Kita ambil jangka lukis tadi. Okay, jangka lukis. Kita akan nak buat apa ni? Kita akan bahagi 2. Kita akan bahagi 2 perentas yang kita buat tadi lah. Cucuk di sini satu, nampak ni? Cikgu letak kat sini satu. Okay, kita akan buat satu persatu. Satu kat sini. Pindah ke sini, nampak ni? Perentas yang ni jangan langkau perentas orang. Okay, divide di sini pula. Okay, gitu. Okay, and then kita buat garisan. Garisan ni kena buat lah. Okay, melalui dia persilangan tu. And then satu lagi jangka lukis keluarkan. Okay, kita ubah. Alright, kita buat di sini pula. Ada yang tak nampak ke? Yang tak boleh bagi tahu Okay, kita akan lukis kat sini satu lagi. Ni. Okay, one more. Sini. Dekat perentas yang mana kita jumpa dia punya persilangan lah. Pada lengkuk berkenaan. Okay, so dah siap. Okay, daripada persilangan ni lalukan terus sampai dia bersilang. Okay, persilangan tu cikgu highlight dengan warna merah lah. Ini adalah pusat bagi lengkuk. Dah cari. Dah siap. Ada soalan? Hello? Boleh tak? Cikgu, Ya. nanti yang pusat bulatan tu guna garisan objek ke? Pusat Macam- bulatan. Tak payah. You kekalkan macam tu je. Tapi you tandakan sikit lah. You tanda highlight sikit. Okay, so kita tahu you cari pusat di situ. Okay, kalau you nak tanda macam yang cikgu tanda pangkah merah ni pun tak ada masalah. You nak bagi tanda hitam sikit lah, okay je. Tapi jangan terang sangat. Okay, boleh nak? You tanda sikit lah. Macam yang cikgu tunjuk ni. Okay, ni. Boleh lah. Boleh nak? Itu adalah jawapan kita. Tak susah kan lengkuk? Bila diberi lengkuk nak cari pusat dia. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, very good. Okay, soalan ni pula senang je. Kita nak teruskan jugalah. Alang-alang dah ni kan. Okay, soalan yang ada titik P ni, soalan dia minta kita lukiskan apa? Bulatan je kan? Okay, so bulatan of course kita akan buat dia garisan objek teruslah. Okay, ni berapa radius yang dia nak? Soalan awak. Berapa radius? Hello? 35. Radius berapa? Berapa? 55 ke 35? 35 kan? 35. Okey, jadi awak buka radius 35. Okey. Terus dia buat bulatan. Bulatan ni adalah garisan objek. Ni senang je. Okey, dah siap. Boleh yang tu? Siapa yang tak masuk kelas kita hari ni? Iban Dharma memang tak baca Memang cuti betul dia baca je tapi tak masuk. Iban ada? Tak ada Dia baca je. Dia tak masuk kan. Cikgu, Ya. Alisha baru mesej saya, dia kata dia ada dekat KL so tak nak masuk. Oh, Alisha tak masuk Sebab dia ada Okey. dekat KL dekat luar. Okey, tak apa. Nanti rakaman video ni kalau dah masuk dekat drive cikgu share dekat dia orang je lah yang tak masuk tu. Boleh nak? Ya. Okey. Yang ni boleh tak ada masalah bulatan? Boleh? Boleh ke? Ada masalah tak? Boleh. Okey.
Okey, PQ soalan dia apa? Dia minta kita buat bulatan kan? PQ dia kata dia bagi sebagai apa? Diameter kan? Betul tak? Betul tak? Hello? Ya, ya Hello? betul. Betul. Okey. Kalau PQ adalah diameter, bila kita nak buat bulatan, apa kita kena cari? Kita kena cari pusat. Betul? Macam mana cara nak cari pusat? Kena divide PQ kepada 2 bahagian. Betul tak? Betul tak? So kita pun Ya divide lah. betul. Cari ni. Ni Okey, kita divide by 2. Dapatlah pusat dia. So daripada persilangan ni, awak ambil pembaris, set square. Okey, garis. Jangan guna T-square ya. Sebab ni adalah vertical. Okey, lepas tu apa nak buat? Dia suruh kita buat bulatan. Betul tak? Betul. Okey, good. Okey, nak buat bulatan, kita akan pergi pada pusat kita lah. Sekejap Jangka lukis ni dia gedik-gedik betul. Okey. Dalam garisan apa? Garisan objek. Tebalkan sikit. Okey, ni adalah garisan objek. Dah boleh buat bulatan, dah siap. Okey, simple. Ada soalan? Tak ada. Boleh Yang lain boleh proceed Okey, next. Okey, yang ni cikgu kena tunjuk lah. Okey, dia bagi dekat kita P, Q dan R. Dia bagi titik sahaja. Dan soalan dia mintakan kita buat bulatan di mana bulatan tu mesti menyentuh 3 titik yang diberi. Faham? Jadi langkah awal yang perlu kita buat adalah PQ. Kita andaikan garisan ni adalah garisan perentas. Okey, bila perentas kita kena bahagi kepada 2 bahagian. Faham? Boleh je nak ambil PQ, nak ambil PR ataupun tak nak ambil PR, nak ambil RQ, mana-mana. At least ada 2. 2 pun dah mencukupi. Boleh faham? Kalau nak cari 3 perentas pun tak ada masalah. Okay, tapi akan menuju pada pusat yang sama. Okay, boleh setakat ni dah nampak gambaran? Apa yang kita nak buat lepas ni? Kita buat apa? Kita bahagi setiap perentas, iaitu perentas PQ ni. Okay, perentas PQ ni kita akan bahagi kepada 2 bahagian. Okay, cikgu tukar sikit lah. Okay, 1. Okay, jangan ubah radius, pindahkan ke Q pula. Okay, buat 1 lengkuk. Boleh setakat itu, and then macam biasa kita akan lukis garisan pembahagi tu macam ni. Okay, next susah nak ambil, kita ambil lain. Okay, kita tukar. Okay, sama juga, repeat je the same method. Alright, bahagian ni panjangkan sikit. Kalau kata dia tak lebih daripada separuh, kita kena besarkan sikit. Kotak nanti takut dia tak bersilang. Okay, so kita lukis 1 lengkuk. Sekejap. Okay, 1 lengkuk. Jangan ubah radius, pindah ke P pula. Lukis lengkuk bagi dia bersilang. Macam tu. Simpan dulu. Okay, garisan biru. Ni persilangan dia ke situ. Mana? Sekejap. Sini sini. Sampai bersilang. So persilangan dia adalah cikgu highlight dengan warna merah. Besar sikit ya. Mana dia? Okay, sini 1. Okay, sini 1. Okay, apa nak buat dengan persilangan tu? Okay, kita akan ambil jangka lukis. Okay, garisan objekkan dia. Warna hitam. Okay, pusat dah jumpa. Okay, pusat yang kita cari tu di sini. Lebih kurang kat sini. Okay, kita akan cari radius.
Cari ke Q ataupun mana-mana point lah. Okay. Ni check dulu. Masuk tak semuanya? Okay, okay. Okay. Sekejap. Ni kena hati-hati Alright. Okay. Barisan objek. Okay, lebih kurang gini lah. Okay, lebih kurang macam tu. Awak punya kena tepat kena masuk betul-betul kat setiap titik tu. Okay, so kita akan dapat bulatan macam ni. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Boleh Soalan ni tak susah Okay. Okay, yang ni pula soalan dia kata tadi tertera yang ini terterap pada segitiga. Okay, bina satu bulatan terterap lilit pada segitiga. Okay, terterap lilit istilah dia. Dan yang ni pula terterap dalam. Ada dua istilah yang berbeza di sini. Satu terterap lilit. Cuba highlightkan perkataan terterap lilit ni. Ni. Oh, tak nampak. Okay, ni Okay, terterap lilit dan satu lagi adalah terterap dalam. Berbeza Okay. Kalau dia adalah terterap lilit, maksud dia segi bulatan yang kena awak buat, bulatan awak akan duduk di sekejap bulatan tu seolah-olah akan duduk di sini sahaja. Sekejap. Okay, bulatan tu dia lebih kurang macam ni je. Okay, besar. Turun sikit, bawah sikit. Dia lebih kurang macam tu. Nampak gambaran dia? Boleh tak? Boleh nampak tak guys? Boleh. Boleh Ingat perkataan terterap lilit. Kalau terterap lilit, bulatan awak akan duduk di luar. Okay? Kaedah nak buat sama macam yang kita buat tadi. Tadi diberi titik. Kita yang sambungkan titik berkenaan. Bila kita sambungkan titik berkenaan, maka secara tak langsung garisan ni dah jadi garisan perentas mewakili bulatan. Okay, so soalan yang berikut ni, soalan 33, dia bagi kat kita segitiga. Sama je. Okay, yang ini merupakan perentas pada bulatan. Nampak tak? Jadi bulatan dah ada kat sini. Jadi langkah dia yang awak kena buat adalah, you kena buat macam mana? Siapa boleh bagi idea? Macam mana kita nak buat? Kita buat langkah yang sama. Kita ambil jangka lukis, kita buat macam ni, buat gini, garisan. Okay, yang ini pun sama. Kita divide sini, buat garisan bersilang. Maka dapat pusat kat sini, terus buat bulatan. Okay, ada soalan setakat ni? Yang ni boleh buat sebab dia sama dengan soalan 32. Okay, konsep yang sama. Cuma soalan 32 kita yang lukis perentas tu. Tapi soalan 33, dia bagi dekat kita perentas, kebetulan dia buat satu segitiga. Jadi segitiga ni akan duduk di dalam bulatan. Ada soalan tak? Kaedah dia yang sama. PQ divide by 2, QR divide by 2, ataupun kalau tak suka PQ boleh ambil PR divide by 2. Mana-mana dua. Okay, kalau nak bagi 3 pun tak jadi masalah. Tapi takes time lah kalau dalam exam. Okay, 2 dah cukup. Okay, ada soalan? Boleh Yang ni awak kena buat. Okey, tak ada soalan, kita akan pergi pada soalan 34. Okey, kita akan tengok 34. Cuba tengok soalan 34. Bina satu bulatan terterap dalam pada segitiga tersebut. Maksud dia apa? Bulatan akan duduk di sini. Kena satu, jap Okey, lebih kurang ginilah dia. Adjust sikit. Lebih kurang gitu. Nampak tak? Boleh faham? Tadi bulatan duduk di luar. Sekarang bulatan tu terterap dalam. So ini adalah kaedah dia. Okay, tapi nak buat bukan macam ni lah. Dia ada kaedah. So ini yang kita nak buat. Okay, are you ready? Kaedah dia berbeza. Okay, ready tak? Dah ready belum? Dah. Okay, very good. Pen. Okay, awak ambil jangka lukis. Katalah cikgu pilih di titik P di titik P sini. Kita akan buat satu lengkuk di sana. Nampak? Nampak tak?
Boleh tak? Okey. Lengkuk di sini dia menghasilkan satu angle. Lengkuk kuning merupakan angle. Kita tak tahulah angle tu berapa. Tak apa. Tak payah tahu pun tak apa. Tujuan kita adalah untuk bahagikan angle kuning kepada dua bahagian yang sama. Okay. So you nak besarkan sikit you punya radius pun tak jadi masalah. You nak kekalkan pun tak jadi masalah. Okay. So sekarang kita nak buat lengkuk satu. Okay. Lengkuk yang kedua. Tujuan kita adalah kita sedang membahagi angle kepada dua bahagian. Boleh faham? Boleh faham tak? Hello? Boleh. Boleh nak? Okey, dari sini kita buat satu garisan. Panjangkan aja. Garisan binaan, tak jadi masalah. Okey, setakat tu ada soalan? Tak ada. Ada soalan tak? Boleh, very good. Okey, next. Awak nak pilih R pun boleh. Awak nak pilih Q pun boleh. Mana-mana satu. So which one would you like to choose? Cikgu ambil di sini boleh? Cikgu ambil di Q. Boleh nak? Okey, besarkan sikit lah radius dia. Okey, kita start buat lengkuk. Alamak. Okey. Boleh? Okey, and then kita nak divide lengkuk yang ini pula. Cikgu nak divide lengkuk yang ni. So kita pun buat satu lagi. Oh, kejap. Alright. Ini satu. Jangan ubah radius, pindah ke sini pula. Nampak yang ni dah biasa buat lah. Cuma kita nak praktis sahaja. Okey, kita dah dapat satu lengkuk dan dia dah bersilang. Tak tepi sekejap. Okey, dan garisan kita sambungkan daripada titik Q melalui persilangan yang kita cari. Panjangkan terus bagi dia bersilang dengan garisan warna merah. Okey, nampak tu? Dah nampak belum? Nampak. Okay, very good. Okay, ingat untuk soalan 34 ni dia agak berbeza sedikit. Dia ada remes sedikit. Dia tak boleh terus buat bulatan walaupun kita dah dapat pusat. Okay, yang ni adalah pusat dia. Tapi tak boleh terus ambil jangka lukis pusat, lukis bulatan, tak boleh. Okay, so langkah yang seterusnya adalah masih lagi menggunakan jangka lukis. Okay, kita letak ataupun cucukkan jangka lukis kita di tengah sini. Cikgu tukar color biru. Nampak ni tengok betul-betul. Kita akan buat kaedah. Kaedah ni tak ada dalam buku teks. Dia punya istilah cikgu yang bagi nama kaedah mangkuk. Nampak Kita akan buat bagi lebih sedikit. Nampak? Jangan buat gitu. Kalau you ambil radius macam ni, tak lepas daripada garisan, you tak boleh nak buat mangkuk. You punya mangkuk kena melepasi garisan. Boleh faham? Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Okay, good. Kita akan start buat mangkuk. Satu. Nampak? Nampak tak? Okay, kalau you nak teruskan buat mangkuk yang lain pun tak ada masalah. Buat kat sini pun boleh. Okay, cukup. Cikgu pakai satu ni guna untuk semua. Boleh je. Tapi terlarilah sikit Sekejap Kita buat sekali lagi. Ni satu mangkuk. Okay, kalau tak nak buat mangkuk belah bawah pun tak ada masalah. Okay, kita sambung situ. Okay. Mana-manalah yang you rasa okay nak buat. Okay. Alamak. Terlari. Okay, dua mangkuk kita dah buat yang warna biru. Bolehkah sekarang? Boleh dah cikgu proceed Okay, tengok pada mangkuk yang di sebelah atas, yang biru ni kita nak bahagi dua. So kita pun cucuk di sini. Kecilkan sikit lah radius dia. Tak kecil pun tak apa. Boleh je. Buat pembahagi satu arc. Satu lagi di sini. Nampak semua? Satu lagi di sini. Okay, next kita akan sambungkan. Okay, garisan warna biru daripada pusat. Nampak? Dari pusat. Melalui persilangan biru yang kita cari. Nampak tak kat sini? Boleh Okey, mangkuk yang di sebelah bawah ni, kalau cikgu cari dia akan jatuh ke bawah ni. Skrin dah tak nampak. Jadi cikgu kena buat di sebelah RQ lah. Cikgu buat mangkuk di RQ. Boleh semua nak? Boleh faham Okey, kalau macam ni mangkuk tak boleh lah. Tak lepas. Jadi kita nak buat apa?
kita kena panjangkan sikit dia punya radius. Okay, so radius kita panjangkan, kita buat mangkuk di sini pula. Nampak So kita pindahkan kita punya jangka lukis. Alright, ke sini, cucuk di sinilah. Okay. Kecilkan sikit lah. Alright. Satu arc. Jangan ubah radius, pindah ke sini. Okay. Buat satu lagi arc. Okay, satu lagi lengkuk. Nak keluarkan jangka lukis cikgu simpan. Okay. Bila dah siap, ini daripada pusat pusat bulatan. Terus lalukan dia ke situ. Okay, apa yang awak nampak di sini dah membentuk 90 darjah kat bahagian ni. Kat bahagian mana 90 darjah kita tunjuk sekejap. Sekejap bahagian sini. Putar. Sekejap nak. Okey, itu dah jadi berapa? Ini dah jadi 90 darjah. Lebih kurang lah. Kita tunjuk gitu. Okey, yang ni dah 90 darjah. Okey. Okey, nampak tak di sini? Nampak 90 darjah dah. Tujuan kita buat mangkuk ni adalah kita nak dapatkan garisan normal ni dahulu. Ni nama dia garisan normal. Garisan normal ni mesti berserenjang dengan garisan RQ kita. Sini pun sama, 90 darjah. Boleh faham Kalau awak dah okey semua, finally kita akan ambil jangka lukis semula. Okey, kita dah boleh lukis garisan ni sebagai garisan objek kita. Okey, pusat tempat yang sama kita cari. Actually kat bahagian bawah ni pun awak kena buat ataupun dapatkan garisan normal. Cikgu tak muat tau. Okey, tak muat Tak muat, kita cari jalan lain. Okey, kita cari alternatif yang lain. Okey, mangkuk dah ada. Nak pergi belah bawah tak muat. Kita buat belah sini lah. Satu lengkuk. Satu lengkuk lagi. Boleh? Okey. Okey, tak tepi sekejap. Garisan biru kita keluarkan daripada pusat, dia akan lalu ke sini. Nampak Sama juga. Tiga-tiga bahagian awak kena dapatkan dulu garisan serenjang dia. Boleh faham? Ada soalan tak? Yang ni you kena buat betul-betul bagi bulatan awak betul-betul ngam-ngam. Duduk di dalam segitiga awak. Bila awak lukis memang accuracy agak sukar, tapi awak kena jugalah dapatkan. Okay, next kita akan tengok dia punya radius berapa. Exactly radius ni berapa. Check dulu. Ini kalau you teruskan dia makan tak segitiga kita, you kena check dulu. Okay. Macam tak okay sikit. Sekejap Okay. Satu. Alamak. Inilah dia masalah dia bila nak membuat bulatan. Okey. So garisan binaan untuk yang ni kita pun boleh buat kita punya bulatan. Bulatan dia akan exactly duduk dalam segitiga berkenaan lah. Dia tak boleh duduk di luar ataupun terkurang tak boleh. Macam ni kan. Ni tak boleh lah kalau nak ikut-ikutkan. Dia tak tepat. Ni pun sama. Awak kena exactly ngam-ngam. Cun-cun punya. Cantik duduk di dalam. Okey, ada soalan tak setakat ni? Nombor 34. Ada soalan? Tak ada Okey, nampak macam dah. Okey, awak habiskan. Okey, latihan. Habiskan latihan yang mana belum buat. Dan muka surat ni ada lagi tau di belakang tu. Awak habiskan. Okey, so you habiskan semua sekali. Bab yang kedua. Boleh tak? Faham tak? Boleh. Okey, ada soalan tak? Selain daripada kod layu tersangkut yang lain? Semua okey ke?